Saya telah hidup selama 99 tahun dan bertemu dengan ramai orang bijak yang tidak terkira. Mereka mempunyai rekod akademik yang dicemburui, sama ada di sekolah perniagaan, sekolah undang-undang atau sekolah perubatan. Mereka adalah kumpulan orang yang berada di puncak piramid. IQ mereka mencecah 140, 150 atau lebih tinggi lagi. Secara logiknya, kumpulan orang ini sepatutnya memonopoli semua kekayaan di dunia ini. Tetapi, realitinya adalah sebaliknya. Saya telah melihat terlalu ramai orang yang sangat bijak tewas dengan teruk dalam pasaran pelaburan. Ada yang muflis pada usia 40 tahun, ada yang masih menanggung hutang yang besar apabila bersara, malah ada yang kehilangan semua simpanan seumur hidup hanya kerana satu keputusan yang bodoh. Jika anda bertanya mengapa, saya akan memberitahu anda satu kebenaran yang kejam. Dalam permainan yang dipanggil pelaburan ini, kepintaran tidak selalunya satu kelebihan. Kadang-kadang, ia adalah satu kelemahan. Inilah yang saya panggil sumpahan IQ tinggi. Anda mungkin fikir bahawa pelaburan adalah seperti pertandingan catur antarabangsa peringkat tinggi, di mana sesiapa yang boleh mengira lebih banyak langkah akan menang. Salah sama sekali. Pelaburan bukanlah permainan tentang IQ, tetapi satu ujian tentang sahsiah. Isaac Newton, tidak diragukan lagi, adalah salah seorang pemikir paling bijak dalam sejarah manusia. Beliau menemui hukum graviti universal dan mencipta kalkulus. Tetapi pada tahun 1720, di tengah-tengah krisis gelembung South Sea, beliau mengalami kerugian sehingga hampir muflis. Selepas itu, beliau mengucapkan satu ayat yang terkenal, "Saya boleh mengira pergerakan bintang-bintang, tetapi saya tidak boleh mengira kegilaan manusia." Sebenarnya, apa yang tidak dapat dihitungnya bukan sahaja kegilaan orang lain, tetapi juga kegilaannya sendiri. Mengapa seseorang seperti Newton boleh kalah? Kerana apa yang menghalang anda daripada menjadi kaya bukanlah kerana otak anda tidak cukup baik, tetapi kerana naluri haiwan yang telah sebati dalam gen anda. Kita manusia, walaupun memakai suit dan menggunakan komputer, tetapi jauh di dalam diri masih lagi sekumpulan monyet telanjang dari savana Afrika berpuluh-puluh ribu tahun dahulu. Gen kita penuh dengan naluri yang telah berevolusi untuk kelangsungan hidup. Kita nampak makanan kita mahu makan, nampak bahaya kita mahu lari, nampak orang lain buat apa kita mahu ikut. Naluri-naluri ini mungkin menyelamatkan nyawa anda dalam masyarakat primitif, tetapi dalam pasaran kewangan moden, ia adalah racun yang akan membuat anda muflis. Sebab mengapa orang bijak sering mati lebih cepat adalah kerana mereka terlalu yakin. Mereka fikir dengan kepintaran mereka boleh mengawal naluri-naluri ini dan mengalahkan pasaran. Tetapi apa hasilnya? Mereka hanya menggunakan model yang lebih rumit, menggunakan istilah yang lebih hebat untuk melakukan kesilapan yang lebih bodoh. Jadi, jika anda mahu menjadi kaya, nasihat yang ingin saya berikan bukanlah untuk mendapatkan ijazah kedoktoran atau belajar matematik lanjutan. Nasihat saya sangat mudah. Begitu mudah sehingga anda mungkin merasa saya memandang rendah kepintaran anda. Anda tidak perlukan IQ 160. Jika anda ada 160, walaupun anda jual 30 kepada orang lain yang tinggal 130, anda masih boleh menjadi seorang bilioner. Tetapi dengan syarat anda mesti menggunakan semua baki IQ anda untuk melawan naluri haiwan anda. Anda tidak perlu belajar sebarang strategi yang mendalam. Anda hanya perlu berhenti melakukan 3 perkara ini. 3 perkara ini adalah naluri yang paling mendalam, paling degil dan paling merosakkan dalam diri anda. Ia menyamar sebagai kebahagiaan, kerajinan dan rasa selamat tersembunyi dalam setiap keputusan anda. Selagi anda tidak dapat berhenti melakukannya, tidak kira betapa bijaknya anda,
anda hanya boleh menjadi kecairan untuk pasaran. Bersedia? Mari kita lihat perkara pertama, naluri yang mesti anda hentikan dan juga yang paling sukar untuk dihentikan. Biasanya kita memanggilnya menjaga air muka. 1. Berhenti. Kebahagiaan palsu berpura-pura kaya. Inilah naluri pertama yang mesti anda hentikan dan yang paling sukar untuk dilepaskan oleh semua orang bijak. Saya memanggilnya kebahagiaan palsu berpura-pura kaya. Kedengaran mudah untuk dihentikan. Anda mungkin berkata, Charlie, saya tidak berpura-pura kaya, saya hanya hidup berkelas. Inilah masalahnya. Orang bijak adalah yang terbaik dalam mencari alasan yang sempurna untuk menjelaskan kebodohan mereka. Anda memanggil tingkah laku ini sebagai berkelas, kualiti hidup yang baik, atau memberi ganjaran kepada diri sendiri atas kerja keras. Tetapi dalam kamus saya, hanya ada 2 perkataan, berpura-pura. Semasa saya muda, saya seorang peguam di Los Angeles. Di sekeliling saya penuh dengan sekumpulan golongan elit ber-IQ tinggi. Mereka lulus dari universiti-universiti berprestij, bekerja keras dan mempunyai pendapatan yang baik. Secara logiknya, mereka sepatutnya menjadi kumpulan pertama yang mencapai kebebasan kewangan. Tetapi saya menemui satu fenomena yang pelik. Peguam dan doktor berpendapatan tinggi ini sebenarnya adalah kumpulan yang paling rapuh dari segi kewangan. Mereka tinggal di rumah yang terlalu besar untuk kemampuan mereka, memandu kereta mewah yang ditukar setiap 3 tahun sekali dan menghantar anak-anak mereka ke sekolah swasta yang paling mahal. Setiap kali mereka mendapat kenaikan gaji atau bonus, reaksi pertama, mereka bukanlah untuk menabung, untuk pelaburan, tetapi untuk segera menaik taraf gaya hidup mereka. Mereka merasa, kerana saya seorang elit, saya mesti hidup seperti seorang elit. Kereta saya mesti sepadan dengan status saya, sut saya mesti ditempah khas, parti saya mesti diadakan di kelab yang paling mewah. Ini bukan sekadar penggunaan, ini adalah pemancaran isyarat. Mereka sedang membuktikan kepada dunia dan kepada diri mereka sendiri, saya sangat berjaya. Naluri untuk menunjukkan bahawa diri lebih hebat daripada orang lain ini telah sebati dalam gen kita. Dalam suku, kaum primitif, orang yang berstatus lebih tinggi akan mendapat lebih banyak makanan dan pasangan. Jadi, kita secara semula jadi mendambakan status melalui pameran sumber. Tetapi naluri ini telah menjadi satu perangkap besar dalam masyarakat moden. Ia memerangkap anda dalam satu kitaran ganas yang dipanggil treadmill hedonik. Semakin laju anda berlari, semakin besar kelajuan yang anda perlukan. Anda tidak akan pernah dapat berhenti. Saya kenal seorang pakar bedah yang sangat hebat. Beliau adalah seorang genius di meja pembedahan, tetapi seorang bodoh dalam pengurusan kewangan. Beliau mempunyai pendapatan tahunan lebih daripada 500,000, tetapi beliau tidak mempunyai 1 sen pun simpanan. Pernah sekali beliau terpaksa meminjam wang daripada saya untuk meneruskan hidup kerana kos penyelenggaraan villa di tepi pantai dan bayaran ansuran kapal layarnya membuat beliau sesak nafas. Beliau bertanya kepada saya, Charlie, saya menjana begitu banyak wang. Mengapa saya masih rasa seperti berjalan di atas tali? Saya memberitahunya, kerana apa yang anda beli bukanlah aset. Anda sedang membeli perasaan cemburu orang lain. Setiap sen yang anda belanjakan adalah untuk mengekalkan ilusi seorang yang kaya. Anda fikir anda sedang menikmati kekayaan, tetapi sebenarnya anda sedang diperhambakan oleh kekayaan. Kekayaan sebenar dan kelihatan kaya adalah 2 perkara yang berbeza. Kelihatan kaya bermaksud anda perlu membelanjakan banyak wang untuk mengekalkan imej mewah itu yang memerlukan aliran keluar tunai yang sangat besar. Manakala kekayaan sebenar bermaksud anda memiliki banyak aset.
Aset-aset ini sedang bekerja secara senyap untuk menjana wang untuk anda di tempat yang anda tidak nampak yang memerlukan anda untuk menjimatkan aliran tunai. Kedua-duanya adalah bertentangan sama sekali. Apabila anda membelanjakan wang untuk air muka, anda tidak akan mempunyai wang untuk membeli isi. Bagi orang bijak, berhenti daripada kebahagiaan palsu ini sangat sukar kerana mereka mempunyai harga diri yang terlalu tinggi. Mereka tidak tahan dianggap lebih rendah daripada orang lain. Mereka tidak tahan apabila dalam satu perjumpaan semula kelas, kereta yang mereka pandu lebih murah daripada kereta rakan yang pernah mendapat markah lebih rendah. Ini membawa kepada salah satu kecenderungan membuat keputusan yang paling bodoh dalam psikologi mungga. Kecenderungan iri hati dan dengki. Saya pernah berkata, iri hati adalah dosa yang paling bodoh di antara semua dosa kerana ia adalah satu-satunya dosa yang tidak membawa sebarang kegembiraan. Apabila anda berbelanja untuk membandingkan diri anda dengan orang lain, anda sebenarnya menyerahkan kawalan kewangan anda kepada orang lain. Anda membeli kereta baru kerana jiran anda membelinya. Anda berpindah rumah kerana rakan sekerja anda berpindah. Anda tidak menjalani kehidupan anda sendiri, anda sedang menjalani kehidupan yang diharapkan oleh orang lain daripada anda. Jika anda mahu menjadi kaya, anda mesti menggunakan akal anda untuk memotong naluri ini dengan dingin. Anda mesti belajar satu keupayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, iaitu tidak peduli. Tidak peduli bagaimana orang lain melihat kereta anda, tidak peduli bagaimana orang lain melihat pakaian anda. Tidak peduli bagaimana orang lain mengkritik gaya hidup anda. Warren Buffett masih tinggal di rumah yang dibelinya pada tahun 1958. Beliau minum Coke, makan hamburger. Beliau tidak perlu membuktikan beliau adalah Warren Buffett melalui penggunaan kerana beliau tahu bahawa status sebenar datang dari kebijaksanaan di dalam otak anda dan aset di dalam akaun anda, bukan dari pakaian berjenama yang anda pakai. Apabila anda berhenti daripada kebahagiaan palsu berpura-pura kaya, anda akan menemui satu kebebasan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Anda tidak lagi perlu bekerja keras untuk mengekalkan satu imej. Setiap sen yang anda simpan akan menjadi askar anda, bukan tuan anda. Inilah langkah pertama yang mesti anda lakukan. Ia tidak memerlukan IQ yang tinggi, hanya memerlukan anda membuang kesombongan yang tidak berguna itu. Tetapi ini hanyalah permulaan. Selepas berhenti tabiat berbelanja boros, anda akan segera berhadapan dengan naluri yang lebih berbahaya pada titik kedua. Naluri ini pakar dalam menggoda pelabur yang mempunyai sedikit wang dan menganggap diri mereka bijak. 2. Berhenti. Desakan untuk bertindak. Apabila anda mempunyai tukul di tangan, segala-galanya akan kelihatan seperti paku. Apabila anda mempunyai wang di tangan, terutamanya apabila anda merasa anda mempunyai IQ yang tinggi, anda akan merasakan satu desakan yang tidak terkawal untuk melakukan sesuatu. Saya mesti melakukan sesuatu. Inilah naluri kedua yang mesti anda hentikan, desakan untuk bertindak. Naluri ini akan ditunjukkan dengan sangat kuat di kalangan orang bijak kerana sejak kecil, pendidikan yang anda terima sentiasa memberitahu anda bahawa kerajinan adalah satu sifat yang baik. Usaha akan membuahkan hasil. Semakin banyak anda lakukan, semakin banyak yang anda akan dapat kembali. Dalam dunia fizikal, ini adalah kebenaran. Jika anda mahu menggali lubang, semakin cepat anda gali, semakin dalam lubang itu. Tetapi dalam dunia kewangan, logik ini terbalik sepenuhnya. Dalam pelaburan, semakin banyak anda bergerak, semakin sedikit wang yang anda perolehi. Saya telah melihat ramai pelabur ber-IQ tinggi. Mereka menganggap pasaran saham sebagai kasino dan menganggap dagangan sebagai satu bentuk hiburan. Mereka duduk melihat harga saham naik turun setiap hari
Emosi mereka naik turun mengikut garisan merah dan hijau. Mereka membeli dan menjual, mengejar saham yang sedang naik dan memotong kerugian saham yang sedang turun. Mereka mengkaji carta candlestick yang rumit, mendengar maklumat dalaman daripada pelbagai pakar. Mereka merasa sangat sibuk, bermakna dan profesional. Tetapi di mata saya, mereka seperti tikus makmal yang berlari-lari gila di dalam sangkar. Berlari hingga berpeluh tetapi masih di tempat yang sama. Mengapa orang bijak suka bergerak? Kerana otak manusia secara semula jadi membenci kebosanan. Bagi seseorang yang mempunyai IQ 150, menyuruhnya membeli satu saham yang baik, kemudian duduk diam seperti batu, melihatnya selama 10 tahun tanpa melakukan apa-apa, itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Beliau akan merasa IQ-nya sedang disia-siakan. Beliau akan merasa jika tidak berdagang dengan kerap, beliau tidak dapat menunjukkan kepintarannya, tidak dapat membuktikan bahawa beliau lebih hebat daripada pasaran. Inilah keangkuhan intelek dan keangkuhan inilah yang telah memusnahkan kekayaan ramai manusia. Adakah saya mahu memberitahu anda satu rahsia? Satu rahsia yang Wall Street tidak akan sekali-kali beritahu anda. Di pasaran ini, wang besar yang sebenar tidak pernah diperolehi daripada membeli atau menjual, tetapi diperolehi daripada menunggu. Sebab saya dan Buffett dapat menjana wang bukanlah kerana betapa kerapnya kami berdagang, tetapi kerana kami boleh memegang satu saham selama 5 tahun, 10 tahun atau bahkan selama-lamanya. Kami malah mempunyai satu ungkapan jenaka, duduk di atas punggung anda, kedengaran kasar, tetapi inilah kebijaksanaan tertinggi. Apabila anda berdagang dengan kerap, anda sedang melakukan dua perkara yang sangat bodoh. Pertama, anda sedang mengganggu kuasa faedah kompaun. Faedah kompaun adalah seperti menggolek bibola salji atau menanam pokok. Ia memerlukan masa, memerlukan kesinambungan. Setiap kali anda menjual, ia seperti mencabut tunas yang baru tumbuh atau memecahkan berbola salji yang baru dibentuk. Kedua, anda sedang bekerja untuk orang lain. Setiap kali anda berdagang, anda perlu membayar komisen, perlu membayar cukai. Jika anda berdagang 100 kali setahun, sebahagian besar keuntungan anda diserahkan kepada broker dan agensi cukai. Anda menanggung semua risiko, manakala mereka mendapat ganjaran yang pasti. Saya kenal seorang ahli matematik yang sangat berbakat. Beliau bekerja dalam bidang dagangan kuantitatif trading di Wall Street. Modelnya begitu rumit sehingga saya pun tidak dapat memahaminya. Setiap hari beliau mencari sisihan harga yang sangat kecil di pasaran untuk melakukan dagangan frekuensi tinggi, high frequency trading. Beliau bekerja sangat keras, 16 jam sehari. Pernah suatu tahun, beliau dengan bangganya datang memberitahu saya bahawa pulangan tahunannya mencapai 20%. Saya bertanya kepadanya, dan selepas ditolak yuran dagangan dan cukai, beliau terdiam serta-merta. Kemudian beliau kembali mengira dan mendapati bahawa pulangan bersihnya lebih rendah daripada hanya membeli dana indeks SP50 kemudian tidur. Beliau telah menghabiskan begitu banyak kepintaran dan usaha, tetapi hasilnya adalah sia-sia. Ini dipanggil orang bodoh yang sibuk. Orang bijak cenderung untuk menilai tindakan secara berlebihan dan meremehkan kuasa kesabaran. Mereka fikir tidak melakukan apa-apa adalah malas, adalah tidak bergerak. Sebenarnya, di pasaran yang penuh dengan bunyi bising, dapat mengawal diri untuk tidak bergerak, dapat menjaga ketenangan dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, memerlukan disiplin diri yang sangat tinggi. Ia adalah satu pengekangan yang disedari. Jika anda mahu menjadi kaya,
anda mesti melawan naluri anda dan berhenti daripada desakan untuk bertindak ini. Anda mesti belajar menikmati kebosanan. Anda mesti faham bahawa pelaburan pada dasarnya sepatutnya menjadi perkara yang membosankan. Jika anda merasa teruja, merasa berdebar-debar dalam pelaburan, kemungkinan besar anda sedang berjudi. Pelaburan sebenar sepatutnya seperti melihat cat kering atau melihat rumput tumbuh. Bagi orang bijak, ini adalah satu penyeksaan. Tetapi ini adalah satu mekanisme penapisan. Pasaran menggunakan kebosanan untuk menapis orang yang tidak sabar dan memberikan ganjaran kekayaan kepada mereka yang mempunyai kesabaran yang mendalam. Jadi, lain kali apabila anda melihat pasaran saham merudum atau mendengar satu maklumat dalaman dan jari anda tidak dapat menahan diri daripada mengklik butang dagangan, sila berhenti. Ikat tangan anda di kerusi. Pergi baca buku. Pergi berjalan-jalan. Luangkan masa bersama keluarga. Lakukan apa sahaja, tetapi jangan sentuh akaun anda. Hanya dengan menghentikan obsesi untuk bertindak, barulah anda benar-benar memahami apa itu faedah kompaun. Tetapi adakah itu sudah cukup? Belum. Walaupun anda belajar untuk menabung, belajar untuk tidak bergerak, masih ada satu naluri yang lebih mendalam pada titik ketiga yang tersembunyi dalam gen anda. Ia hanya akan diaktifkan pada saat-saat kegilaan orang ramai. Ia boleh mengubah orang yang paling rasional menjadi gila dalam sekelip mata. 3. Berhenti. Kehangatan. Mengikut kumpulan. Naluri ketiga yang mesti anda hentikan, kedengaran, sangat bertentangan dengan sifat manusia. Saya memanggilnya kehangatan berada di dalam kumpulan. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam berpuluh-puluh ribu tahun evolusi, gen kita memberitahu kita bahawa berada di dalam kumpulan adalah selamat, terpisah dari kumpulan adalah berbahaya. Jika anda berada di savana dan melihat semua ahli suku anda berlari ke arah yang sama, cara paling bijak bukanlah untuk berhenti dan berfikir mengapa, tetapi untuk ikut berlari. Kerana jika anda tidak berlari, anda mungkin akan dimakan oleh singa. Rasa selamat yang diperoleh daripada mengikuti orang ramai ini telah sebati dalam otak kita. Kita mendambakan pengiktirafan, mendambakan untuk menjadi seperti orang lain, mendambakan kehangatan berada di dalam satu kumpulan. Tetapi dalam dunia pelaburan, kehangatan ini adalah isyarat kematian. Kerugian terburuk yang pernah saya lihat dalam hidup ini selalunya bukan kerana orang itu tidak tahu bagaimana untuk menganalisis, tetapi kerana dia tidak dapat menahan kesakitan bersendirian. Bayangkan adegan ini, ia adalah tahun 1999, semasa gelembung internet, atau tahun 2021, semasa kegilaan mata wang kripto. Anda pergi ke sebuah majlis makan malam. Rakan-rakan anda, jiran-jiran anda, malah tukang kebun yang memotong rumput anda, semuanya sedang bercakap tentang satu saham teknologi atau satu mata wang digital yang baru mereka beli. Mereka dengan teruja menunjuk-nunjuk bahawa dalam seminggu mereka mendapat lebih banyak wang daripada yang anda perolehi sepanjang tahun. Mereka saling mengucapkan tahniah, saling memuji. Dan anda, kerana berpegang pada prinsip pelaburan nilai, kerana tidak dapat memahami penilaian gila itu, anda tidak membeli apa-apa. Pada masa itu, apa yang anda rasa, anda tidak akan merasa seperti seorang bijak pandai, anda akan merasa seperti seorang bodoh. Anda akan merasa satu ketakutan yang mendalam kerana ditinggalkan oleh kumpulan. Anda akan mula meragui diri anda, adakah saya salah? Adakah dunia benar-benar telah berubah? Adakah hanya saya yang terlepas pesta ini? Inilah yang dipanggil dalam psikologi mangga sebagai kecenderungan bukti social proof tendency. Tekanan psikologi ini sangat besar. Malah seseorang yang mempunyai IQ tinggi, di hadapan tekanan kumpulan, IQ-nya boleh serta-merta kembali ke sifar. Untuk menghilangkan
kesakitan tidak bergaul, untuk mendapatkan semula rasa kehangatan itu, anda akan mengkhianati akal sihat anda. Anda akan berkata kepada diri sendiri, mungkin saya patut beli sedikit sahaja, tidak mengapa. Dan saat anda menekan butang beli, anda akhirnya boleh menarik nafas lega. Anda tidak lagi bersendirian. Anda bersama dengan semua orang. Anda merasa sangat selamat. Tetapi saat anda merasa paling selamat, itulah saat yang paling berbahaya. Kerana satu peraturan asas pelaburan ialah jika semua orang fikir sesuatu itu baik, jika semua orang sudah membelinya, maka siapa yang akan menjadi pembeli seterusnya? Harganya telah didorong ke langit. Kejatuhan sudah di depan mata. Orang-orang yang sedang bergembira di pesta itu akhirnya menjadi mereka yang dituai. Sebab Buffett dan saya dapat bertahan di pasaran ini begitu lama bukanlah kerana kami lebih bijak daripada orang lain, tetapi kerana kami mempunyai satu imuniti semula jadi terhadap kehangatan berada di dalam kumpulan ini. Kami bukan sahaja tidak mengejar orang ramai, kami malah menikmati kesunyian. Apabila seluruh dunia membeli saham Nifty 50, kami tidak membeli. Apabila semua orang berebut membeli syarikat internet, kami juga tidak membeli. Kami telah diejek berkali-kali. Ada yang berkata Buffett terlalu tua, tidak mengikut peredaran zaman. Ada yang berkata Munger terlalu degil, tidak faham teknologi baru. Jika anda seorang yang memerlukan pengiktirafan orang lain untuk hidup, anda tidak akan dapat menahan ejekan seperti ini. Tetapi anda mesti faham, dalam pelaburan, anda tidak memerlukan pengiktirafan orang lain, anda hanya memerlukan kebenaran dan logik. Jika anda mahu menjadi kaya, anda mesti belajar menjadi seorang yang pelik. Anda mesti terbiasa dengan perasaan ini. Apabila orang lain tamak, takutlah. Apabila orang lain takut, tamaklah. Cakap memang mudah, buatnya susah. Kerana ia bertentangan dengan naluri biologi anda. Anda mesti melepaskan keinginan untuk mencari pengiktirafan. Anda mesti faham bahawa di jalan pelaburan, secara semula jadi ada lebuh raya tabiat yang sesak dan lorong kecil kebijaksanaan yang sunyi. Kebanyakan orang memilih lebuh raya kerana ia sesak, meriah dan memberikan rasa selamat. Tetapi destinasi jalan itu adalah kesederhanaan. Segelintir orang memilih lorong kecil, di sana sunyi, senyap dan mungkin gelap. Tetapi destinasi jalan itu adalah kekayaan yang besar. Untuk menghentikan naluri ini, anda mesti membina satu kad skor dalaman, internal scorecard, yang kuat. Ini adalah satu konsep yang sering saya dan Buffett bicarakan. Kebanyakan orang menggunakan card score, luaran external scorecard. Mereka mengukur kejayaan mereka melalui penilaian orang lain, tepukan tangan orang lain atau sama ada orang lain berjalan di jalan yang sama dengan mereka. Tetapi, anda mesti membina satu kad skor dalaman. Anda hanya peduli sama ada anda telah melakukan perkara yang betul, sama ada logik anda kukuh, sama ada kebenaran anda tepat, bagaimana orang lain melihatnya, apa yang orang lain lakukan. Itu tidak ada kena-mengena dengan anda. Jika kebenaran membuktikan saya betul, walaupun seluruh dunia mengatakan saya salah, saya tidak peduli. Jika kebenaran membuktikan saya salah, walaupun seluruh dunia menepuk tangan memuji saya tidak akan merasa gembira sedikit pun. Inilah keadaan mental yang perlu anda miliki. Apabila anda boleh melihat orang di sekeliling anda menjana wang dengan gila tanpa terpengaruh hanya kerana anda tidak faham. Apabila anda boleh dengan tenang membeli satu saham yang telah lama anda yakini pada masa pasaran sedang runtuh dan semua orang menjual dalam keadaan panik, pada masa itu anda telah benar-benar menghentikan naluri mengikut kumpulan. Anda bukan lagi sekawan rusa yang dikejar oleh singa. Anda telah menjadi seorang pemburu
yang melihat gambaran keseluruhan dari puncak gunung. Penutup, alat terunggul dan jalan menuju kebebasan. Berhenti daripada kebahagiaan palsu berpura-pura kaya. Berhenti daripada desakan untuk bertindak. Berhenti daripada kehangatan mengikut kumpulan. 3 titik ini adalah 3 gunung yang memisahkan orang biasa daripada orang kaya. Tetapi ini belum semuanya. Walaupun anda telah melakukan 3 perkara ini, anda masih memerlukan satu perkara terakhir untuk menghubungkan semuanya dan membina sebuah kubu kekayaan yang kukuh. Apabila anda telah menghentikan 3 naluri itu, anda akan mendapati diri anda menjadi seorang yang pelik. Anda tidak lagi menonton berita kewangan yang popular. Anda tidak lagi menghadiri seminar pelaburan yang sesak. Anda malah tidak lagi peduli kereta apa yang jiran anda tukar. Anda akan menjadi lebih sunyi, tetapi juga lebih waras. Pada masa ini, anda mesti menghadapi satu cabaran baru. Bagaimana untuk mengekalkan keadaan waras ini dalam dunia yang penuh dengan bunyi bising? Dunia ini sedang cuba mencuci otak anda setiap hari. Pakar-pakar di televisyen, tajuk-tajuk utama di akhbar, guru-guru di media sosial, mereka menjerit-jerit, cuba memasukkan pandangan mereka ke dalam otak anda. Jika anda menerima semuanya, walaupun IQ anda tinggi, ia tidak akan berguna. Kerana jika input adalah sampah, output pasti akan menjadi sampah. Untuk melawan arus deras ini, anda mesti menguasai satu kaedah pemikiran khas. Inilah alat yang paling saya kuasai dalam hidup saya. Saya memanggilnya pemikiran terbalik, inversion thinking. Kedengaran akademik, tetapi sebenarnya sangat mudah. Jenaka petani yang terkenal adalah penjelasan terbaik. Saya hanya mahu tahu di mana saya akan mati, jadi saya tidak akan sekali-kali pergi ke sana. Dalam pelaburan dan kehidupan, kebanyakan orang bijak cuba mencari rahsia kejayaan. Mereka bertanya, bagaimana untuk menjadi kaya? Bagaimana untuk mencari Amazon yang seterusnya? Bagaimana untuk mengalahkan orang lain di pasaran saham? Soalan-soalan ini sangat sukar untuk dijawab kerana jalan menuju kejayaan ada beribu-ribu dan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi, bagaimana jika anda berfikir secara terbalik? Jika anda bertanya, bagaimana untuk memastikan saya akan rugi? Bagaimana untuk memastikan saya akan muflis? Bagaimana untuk memastikan saya akan hidup sengsara? Jawapan kepada soalan-soalan ini bukan sahaja mudah, tetapi juga pasti. Mahu rugi? Pinjam wang untuk berspekulasi saham. Beli sesuatu yang anda tidak faham. Mahu muflis? Kejar gaya hidup yang anda tidak mampu. Mahu hidup sengsara? Iri hati. Benci? Ikut kumpulan? Sebaik sahaja anda membuat senarai kegagalan ini, tugas anda menjadi sangat mudah. Elakkan semua pilihan dalam senarai itu dan anda tidak akan pernah gagal. Inilah permulaan pemikiran bebas. Jangan cuba menjadi bijak, tetapi cuba elak melakukan perkara bodoh. Kedengaran tidak bercita-cita tinggi. Bukan? Tetapi saya beritahu anda, mengelak kebodohan adalah lebih berkesan dan mampan daripada mengejar kepintaran. Saya telah melihat ramai orang yang mempunyai IQ yang sangat tinggi. Mereka membina model yang sangat rumit untuk cuba meramalkan arah pasaran. Mereka fikir mereka boleh mengira mekanisme langit dan bumi. Tetapi, apa hasilnya? Long Term Capital Management, LTCM, sebuah dana yang diasaskan oleh sekumpulan genius pemenang hadiah Nobel, hampir meruntuhkan sistem kewangan global pada tahun 1998 kerana mereka terlalu bijak. Begitu bijak sehingga mereka fikir mereka tidak akan melakukan kesilapan. Mereka lupa untuk berfikir secara terbalik. Bagaimana jika model saya gagal? Apa yang akan saya lakukan? Bagaimana jika satu peristiwa angsa hitam 100 tahun sekali berlaku?
Mereka tidak mempunyai pemikiran terbalik, jadi mereka tidak mempunyai margin keselamatan, margin of safety. Mereka mengejar kecekapan tertinggi dan akhirnya mendapat kemusnahan tertinggi. Sementara itu, saya dan Buffett, kami mengakui bahawa kami tidak begitu bijak. Kami sentiasa berfikir dahulu, di mana ini boleh salah? Jika senario terburuk berlaku, adakah kami akan bertahan? Kami sentiasa menganggap bahawa kami bodoh, menganggap bahawa pasaran akan menjadi gila, menganggap bahawa nasib tidak akan baik. Kerana pemikiran terbalik pesimis inilah, kami sangat berhati-hati dalam tindakan kami. Kami tidak meminjam wang. Kami menyimpan tunai. Kami hanya akan bertindak apabila satu peluang yang begitu baik sehingga seorang bodoh pun boleh melihatnya muncul. Apa hasilnya? Strategi mengelak kebodohan ini menjadikan kami orang yang paling bijak. Ia seperti satu larian berhalangan jarak jauh. Orang bijak cuba melompat melepasi halangan dengan gaya yang paling elegan dan kelajuan terpantas. Mereka mungkin menang dalam 100 meter pertama, tetapi sekali tersadung, permainan tamat. Sementara itu, kami hanya melihat halangan itu dan berfikir, jika saya tidak mahu jatuh, saya mesti mengangkat kaki saya tinggi atau bahkan berjalan mengelilinginya. Kami berjalan sangat perlahan, mungkin kelihatan kekok, tetapi kami tidak pernah jatuh. Sementara orang-orang bijak di hadapan kami jatuh satu persatu kerana keletihan atau kesilapan, kami terus maju. Inilah kuasa pemikiran terbalik. Ia tidak membantu anda menang di garisan permulaan, ia membantu anda menang di garisan penamat. Jadi, mulai hari ini, cuba berfikir secara terbalik dalam hidup anda. Jangan tanya bagaimana untuk menjadi kaya, tetapi tanya diri anda bagaimana untuk mengelak kemiskinan. Jangan tanya bagaimana untuk mencari saham yang baik, tetapi tanya diri anda bagaimana untuk mengelak syarikat yang buruk. Jangan tanya bagaimana untuk bahagia, tetapi tanya diri anda bagaimana untuk mengelak penderitaan. Apabila anda mula berfikir seperti ini, anda telah membina satu sistem penapisan anda sendiri. Bunyi bising pasaran, iklan yang menarik, pameran jiran, di bawah cermin ajaib pemikiran terbalik, semuanya akan terdedah. Anda akan melihat bahawa kebanyakannya sedang menggoda anda untuk pergi ke tempat di mana anda akan mati. Selepas melihat ini, anda akan mendapat keupayaan berfikir bebas yang sebenar. Anda tidak lagi perlu menggunakan pendapat orang lain untuk mengisi otak anda kerana anda mempunyai standard penilaian anda sendiri. Tetapi ini masih belum cukup. Dengan perisai pertahanan, anda masih memerlukan pedang untuk menyerang. Pedang yang akan membantu anda menumbangkan sasaran dalam satu tembakan apabila melihat peluang. Apabila anda belajar untuk berfikir secara terbalik, anda akan mempunyai satu perisai yang tidak dapat dikalahkan. Anda akan berada dalam kedudukan yang tidak boleh kalah. Tetapi untuk memenangi pertandingan, untuk mencapai lonjakan kekayaan, anda masih memerlukan sebelah pedang. Pedang ini dipanggil bulatan kecekapan, circle of competence. Inilah nasihat terakhir yang akan saya berikan kepada anda dan nasihat yang paling bertentangan dengan intuisi. Wall Street mengajar anda untuk mempelbagaikan, meletakkan telur dalam banyak bakul. Mereka kata ini adalah untuk memastikan keselamatan. Tetapi saya beritahu anda, bagi seseorang yang tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, kepelbagaian sebenarnya adalah perlindungan daripada kebodohan. Tetapi, bagi seseorang yang ingin menjadi kaya, kepelbagaian adalah pencairan keuntungan. Orang yang benar-benar bijak tidak pernah mempelbagaikan. Mereka menumpukan sepenuh perhatian. Anda mesti melukis satu bulatan. Letakkan apa yang anda benar-benar faham di dalamnya. Letakkan apa yang anda separuh faham atau tidak faham langsung di luarnya. Saiz bulatan tidak penting. Yang penting ialah
anda mesti tahu di mana sempadannya. Ramai orang bijak gagal kerana mereka fikir bulatan mereka sangat besar, begitu besar sehingga boleh meliputi seluruh dunia. Mereka mahu faham segala-galanya, mahu menjana semua jenis wang. Akibatnya, mereka melangkah keluar dari sempadan dan dibunuh oleh orang yang lebih profesional dalam bidang yang mereka tidak mahir. Sementara itu, saya dan Buffett, kami mengakui kejahilan kami. Saya tidak faham teknologi tinggi, jadi saya tidak menyentuhnya. Saya tidak faham ramalan makroekonomi, jadi saya tidak melihatnya. Kami hanya menjaga bulatan kecil kami. Kami seperti seekor harimau bintang yang bersembunyi di dalam semak, tidak bergerak. Apa yang kami tunggu? Kami sedang menunggu seekor rusa gemuk yang berjalan perlahan masuk ke dalam bulatan kami. Peluang itu mesti jelas, mudah difahami, dengan kebarangkalian menang yang sangat tinggi. Dan apabila peluang seperti itu muncul, apa yang kami lakukan? Kami tidak akan menggunakan sudut teh untuk mencedok air seperti yang sering dikatakan oleh orang bijak. Kami akan mengambil baldi dan berlari masuk. Kami akan bertaruh besar. Kedengaran gila, bukan? Tetapi inilah mekanisme kerasionalan. Jika anda menghabiskan seluruh hidup anda, menunggu, menahan diri, mengelak kebodohan, maka apabila peluang sekali seumur hidup akhirnya datang, anda mesti mempunyai keberanian untuk mempertaruhkan semua yang anda ada. Inilah falsafah pelaburan Charlie Munger. Kesabaran yang melampau ditambah dengan ketegasan yang melampau. Pada masa biasa, kita mesti membosankan seperti Sami yang bermeditasi. Tetapi apabila peluang datang, kita mesti tegas seperti seorang pembunuh upahan. Kekuatan sahsiah seperti inilah kunci kekayaan. Ia tidak memerlukan kelajuan pengiraan, tetapi kekuatan mental. Sekarang, lihat kembali jalan yang telah kita lalui. Kita telah menghentikan kesombongan berpura-pura kaya. Kita telah menghentikan desakan untuk bertindak. Kita telah menghentikan kelemahan mengikut kumpulan secara membuta tuli. Kita menggunakan pemikiran terbalik untuk membina barisan pertahanan, menggunakan bulatan kecekapan untuk mengunci sasaran. Apabila anda telah melakukan semua ini, anda akan mendapati bahawa menjana wang sebenarnya adalah perkara paling mudah di dunia. Ia tidak lagi memerlukan anda untuk menatap skrin setiap hari. Tidak lagi memerlukan anda untuk bimbang hingga tidak boleh tidur. Kerana anda telah membina satu sistem. Sistem ini tidak bergantung pada nasib, tidak bergantung pada IQ. Ia bergantung pada akal sihat dan sifat manusia. Inilah sebabnya saya berkata bahawa kekayaan tidak memerlukan IQ yang tinggi. Selagi anda dapat mengawal desakan primitif itu, selagi anda dapat menjaga kewarasan yang rasional, selagi anda boleh menjadi sedikit lebih sabar daripada orang lain, selebihnya biarkan masa yang uruskan. Faedah kompaun adalah keajaiban ke-8 dunia, tetapi ia hanya akan berfungsi untuk mereka yang layak menerimanya. Saya telah hidup selama 99 tahun, telah melihat kemakmuran dan kejatuhan. Akhirnya, saya ingin memberitahu anda, matlamat akhir kekayaan bukanlah vila-vila mewah, bukan kapal layar atau bahkan angka-angka besar itu. Matlamat akhir kekayaan adalah kebebasan, adalah keupayaan untuk berkata tidak kepada orang yang anda tidak suka, adalah keupayaan untuk tidak melakukan apa yang anda tidak mahu lakukan, adalah keupayaan untuk duduk diam di kerusi, membaca buku sepanjang petang tanpa perlu bimbang tentang bil esok. Kebebasan seperti ini adalah hadiah paling mulia yang Tuhan berikan kepada mereka yang dapat mengatasi naluri mereka. Semoga anda juga menerima hadiah ini.